welcome back to my channel. Oh korang, ini sekarang ni dah pukul 7.30 pagi. Dia satu kata-kata kat sini kan, siapa yang korang nak start sesuatu benda atau korang nak start satu goal. Contohnya korang nak bersenam, korang nak kurus, korang tak tahu macam mana nak start, ataupun korang dah start tapi sehari je korang tak mampu nak konsisten. Siapa macam tu? Aku ada cara untuk menyelesaikan masalah korang. Ada 5 cara. Yang pertama, buat kecil-kecilan. Faham tak maksud kecil-kecilan? Contohnya kita nak bersenam, macam Hana cakap, kita nak kurus kan. Kita tak boleh lah macam kita nak bersenam, kita nak diet, terus berlari berpusingan. Boleh je buat benda tu. Boleh diet sampai memang tak makan nasi langsung. Boleh je semua tu. Tapi dia bertahannya tak lama. Sebab kita cepat burn out. Kita rasa macam, penatnya, mana hasilnya. Ambil langkah yang besar. Terus macam, aku nak kena bersenam ni, kena pergi gym, berlari sampai 5-6 pusingan. Takkan kau penat? Sebab kau tak biasa. Badan kita tak biasa. Otak kita tak biasa benda tu. Tiba buat benda tu. Buat macam pom, tiba-tiba macam tu. Korang kena buat kecil-kecilan. Macam contohnya lah. Contoh hari ni korang buat simple. Senaman pemanas badan dulu ke, lompat bintang ke, ataupun korang nak lari pun cuba lari 2 pusingan dulu ke. Korang lari ni ikut mampuan. Macam tu lah. Maksudnya buat slow-slow, kecil-kecil. Sistem ni satu habit tau. So otak kita ni dah biasa tak bersenam. Okay, so bila kita nak paksa dia buat benda tu, otak kita akan set dalam otak kita. Dia cakap, esok lah, hari ni tak payahlah bersenang, esok lah, macam tu. Ataupun alah dah nak hujan lah, tak payah, panas sangat lah, nanti apa benar. Macam tu otak kita. Sebab dia kena buat sesuatu yang dia tak biasa buat. So dia macam takut, dia macam tak nak stres. Otak kita ni dia pandai tau, dia tak nak stres semua tu. Tu yang kita tak buat tu. Tu yang kita tak tahu bila kita nak start, ataupun kita tak konsisten. Okay, itu point pertama. Okay. Point yang kedua, beri masa korang 2 minit. 2 minit awak bersenam. First awak set alarm. Lari ataupun breastwork kan. Dah 2 minit. Alah, sikit lagi ni dah nak sampai. Aku habiskan kejap lah. Macam tu je. Macam contoh sehari tu korang terlalu busy kan. Okay, tips penting lah. Bila korang dah buat benda ni, korang jangan berhenti. Okay, bila korang dah berhenti, benda tu esoknya korang akan berhenti. Berhenti. Sebab korang dah biasa berhenti. Okay, sebab tu ada masa 2 minit. Contoh sehari tu korang terlalu busy, memang pack. So korang beri masa 2 minit. Korang siapkan apa yang korang tengah buat sekarang. Contoh korang nak diet, korang nak bersenam. So 2 minit ni korang bersenam. Kalau korang dah berhenti, benda tu tak konsisten. Serius Ana kata, dia tak akan jadi konsisten. Point ketiga adalah bagi self reward. Penting. Hidup kita, diri kita ni suka diberi hadiah sebab kita rasa dihargai. Dengan cara self reward. Self reward ni dia tak kisahlah macam dia tak bernilai. Okay, dia tak kisah. Contoh, aku berjaya bersenam depan rumah dalam 1 round, ataupun bersenam dalam masa 2 minit. Aku akan, lepas ni aku nak pergi nak tengok movie lah. So korang bersenam bersungguh-sungguh. Dia satu motivasi untuk diri korang untuk, aku kena bersenam ni, aku kena bersenam. Sebab aku nak tengok movie ni, ada movie baru, ada movie best aku nak tengok. Okay, bersenam. Okay dah, settle. Okay, terus tengok movie. Itu yang kita rasa macam dihargai. Keempat ni dia macam persekitaran. Dia bukan persekitaran lah. Dia macam korang nak buat sesuatu ni. Contoh, korang nak bersenam kan, betul tak? So korang letak kasut sukan korang tu dekat tempat yang korang selalu nampak. Contohnya dekat depan pintu. Okay, lepas tu dekat bilik korang gantung baju korang nak bersenam dah. So korang tengok baju tu ada dekat depan mata korang. Korang akan macam,
aku nak pakai baju ni, aku nak bersenang ni. So benda tu. Contohnya, korang nak bersenang kecil-kecilan, skipping kan. So korang selalu dapat ke bilik ke apa kan, korang letak skipping tu memang betul yang tempat yang korang selalu nampak. Faham tak? Sebab otak kita ni kalau tak nampak benda tu, dia macam Hana cakap, dia ada comfort zone. Supaya dia tak stress, dia macam aku tak jumpa lah kasut aku, nak pakai baju apa, nak bersenang ni. Macam tu. Tarik masa korang. Faham tak? Poin yang kelima adalah cuba kita tukar mindset kita benda yang positif. Okay, mindset kita kena tukar. Korang rasa macam otak kita kan, kita rasa macam nak hujan lah. Benda tu kan. Contoh nak bersenang, nak hujan lah, nanti basah. Cuba korang tukar, mendung ya. So korang tak ada lah rasa panas sangat. So bolehlah bersenam sekejap. Bersenam sekejap. Okay, bersenam sekejap. Nanti hujan, nanti kita berhentilah. Macam tu. Walaupun nak hujan lah. Tak apalah. Ala-ala tu boleh mandi hujan. Dah lama tak mandi hujan kan. Zaman-zaman budak dulu lah kita mandi hujan. So sekarang kita perlu mandi hujan. Alam-alam lari tu. Alasan-alasan tu korang tukarkan benda tu. Supaya dia macam tak ada alasan. Macam contoh. Mana buku yang aku tengah baca semalam, hilang pula. Ada orang pinjam pula. Tak dapat baca. Korang boleh je baca buku lain. Betul tak? Asalnya boleh baca. Betul tak? Macam tu. Ataupun korang bersenam. Bersenam pula mengemas rumah kan. Alasan korang, macam tak sempat lah nak masak kalau dah mengemas ni. Korang boleh order makanan. Korang boleh order makanan. Kemam-kemam order lah. Betul tak? So benda tu kalau kita tukarkan alasan dalam mindset kita supaya dapat kita start. Supaya kita tak adalah rasa bila nak start asyik. Tak start je. Aku nak buat ni tapi aku tak start. Aku tak boleh nak start. Aku malas lah. Aku tak ada idea lah. Aku tak tahulah nak mula macam mana. Macam tu 5 tips untuk korang nak start dengan sesuatu goal baru korang ataupun version baru korang. Jangan lupa like, comment and subscribe. Korang boleh komen nak Hana cerita mengenai apa lagi selain ni. Korang boleh komen ataupun korang nak Hana bawa korang jalan-jalan makan-makan dekat Temerloh pun boleh. Korang boleh komen.